Alhamdulillah, Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat berhujung minggu korang semua. Okey, apa hari ni korang ikut aku jalan-jalan. Aku nak ajak keluarga aku pergi makan tengah hari. Tempat ni tak adalah tempat yang mewah ke, tempat yang viral ke, tak ada. Ni aku teringat kedai makan ni sebab aku pernah datang ke sini naik dengan budak-budak motor. Jadi waktu tu aku pergi ke kampung Peta. Keluar daripada kampung Peta tu memang dalam keadaan yang lapar sangat. Jumpa warung ni, aku tengok menu dia special. Apa yang buat specialnya? Sebab dia tak ada ikan laut, dia ikan air tawar. Ikan baung, tengas, lampam. Jadi ikan-ikan ni kalau dekat Johor memang susah nak jumpa. Jadi aku teringat kedai ni. Sempena hari ibu ni aku nak bawa bini aku makan kat sana. Okay, korang layan video ni. Kalau korang suka dengan menu yang macam dia hidangkan aku ni, korang boleh lah datang sini support dia. Kedai dia tak adalah besar, tak adalah viral. Tapi bagi aku okey lah, sebab aku nak makan makanan ikan air tawar yang jarang aku makan. Memang tak pernah pun aku makan sebenarnya. Waktu tu aku masa berride tu sekali aku makan. Waktu tu memang penat, jadi aku dah makan, aku tu balik Johor. Jadi hari ni aku teringat kedai dia, aku nak ajak keluarga aku makan. Jom layan. Okey, kita dah sampai yang tempat yang kita nak idam-idamkan ni lah anak saya. Bukannya saya tak nak bawa anak-anak ni, tapi diorang masuk dalam kereta je diorang tidur. Ni lagi seorang ni. Tengok dia, sedapnya dia tidur kat belakang dia. Saya bawa kereta dengan orang rumah, diorang tidur kat belakang ni. Itulah salah satu sebab saya tak nak bawa anak-anak saya berjalan. Masuk dalam kereta tidur, masuk dalam kereta tidur. Dah sampai pun nak kereta pun susah. Okey. Ya, video ni akan masuk dalam YouTube bagi diorang ni semua glamour sikit. Okey. Kedai ni dekat area Taman Negara Johor, Endau Rompin. Ni masuk kampung Peta. Ni area daripada ni kedai makan ni. Asam pedas Sungai Kahar, ikan sungai, udang galah. Jom kita menikmati masakan dia, original kampung. Ada baung, ada patin, ada lampam. Asam pedas baung. Okey bang, asam pedas baung satu bang. Bahagian ekor. Ikan lampam goreng satu. Kakak, nak makan udang galah tak? Tak nak? Nak kenyang? Sedih lah. 2 ekor udang galah masak butter. Mantap. Boleh tengok udang dekat mana? Jom abang ni minta bagi tengok udang. Ni B, ni C. Ambil lah bang, mana-mana ambil yang B yang besar sikit. Ambil lah 4 ekor bang. Ni semua dia punya frozen ikan, udang. Okay, mantap. Orang ni buta je tahu. Ni yang muka sikit kat situ. Ni yang muka dia. Si tertanya-tanya kan kenapa aku daripada Johor datang sini makan, sedangkan warung dia tak adalah viral ke apa ke kan. Jadi aku lebih suka
santai-santai, kedai makan yang simple, tak crowded. Yang penting dia punya menu dia, masakan dia, rasa apa dekat apa yang kita nak makan. Aku tak suka tempat-tempat yang viral tapi makan entah apa-apa je. Okey. Walaupun kedai ni tak adalah semegah macam mana kedai-kedai yang viral tu, tapi dia memang apa yang kita nak makan tu sampailah. Hari ni aku order asam pedas ikan bau dengan ikan lampam goreng. Okey, kejap lagi korang tengoklah sendiri dia punya masakannya. Yang masak dia mak-mak mak-mak kita. Okey, jom. Okey, menu kita dah sampai. Asam pedas ikan bau, telur dadah, ikan lampam goreng. Yang ni udang galah masak butter. Ni menu makan tengah hari kita nak 4 orang Yang ni lagi anak dengan mak, yang ni anak dengan agak. Alright, jom. Bismillah. Saya sebenarnya anak beranak memang tak makan ikan air tawar, tapi oleh kerana dekat sini punya menu ikan dia semua fresh, sebab itulah kita makan. Kalau tak memang tak makan lah. Tengok dia seorang sampai 3 lah. Rangup ni kan tu. Baik ya, terpadu. Ni anak aku ni kan, bila dia makan tempat yang agak panas macam sebagai zinc ni, tengok keadaan dia. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah. Okey, alhamdulillah kita anak beranak dah kenyang makan ikan air tawar. Walaupun semua ni bukannya kaki makan ikan air tawar, semuanya orang biasa makan ikan air laut, tak biasa makan ikan air tawar. Tapi hari ni kita cabar diri kita demi ikan air tawar. Apa perasaan mami sempena hari ibu ni, daddy belanja makan ikan air tawar? Sedap. Terbaik. Adik? Apa Boleh lah 6/10. 6/10? Alamak, kakak macam mana? Tawar? Oh, nama apa ikan air tawar? Mestilah tawar. Okey, terima kasih kepada korang yang menonton video ni. Korang layan, lepas ni kita nak pergi mana, InsyaAllah sebelum balik kita ada pindah tempat lain. Ada anak muntah.